Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. So hari ni kita nak buat ulasan perlawanan antara Selangor versus Tampines Rovers, yang mana Selangor berjaya menang 4-2 lah pada perlawanan ni. Tapi secara jujurnya, kalau tanya saya siapa yang main build-up lawa ataupun build-up yang menarik daripada first phase lah, daripada fasa pertama build-up dan sebagainya, saya akan kata Tampines Rovers daripada segi idea dan juga execution yang mereka lakukan dalam padang. In term of tactical wise, macam mana mereka nak play from the back, memang Tampines Rovers ada that thing lah. Mereka boleh main short passes, mereka boleh build up kot tengah, buka kot tepi, masuk balik semua. Berbanding dengan Selangor positive side dia, mereka boleh pressing relentlessly lah, mereka tak ada parti penat, mereka boleh press. Yang kedua, Selangor sekali lagi approach dengan main dengan high, orang apa, long ball dan sebagainya lah, dan direct play. Mereka tak terlalu fokus play from the back, sebab bila mereka nak play from the back, masuk je middle third, mereka banyak main long ball dan juga change side untuk cari winger ataupun wing back mereka di bahagian kanan dan kiri. So dari segi tactical wise, saya sukalah untuk pasukan Tampines Rovers. Tapi mereka punya quality players agak orang kata apa, nak compare dengan Selangor ada quality players yang lebih bagus lah di barisan pertahanan, tengah dan juga striker. Jadi tanpa buang masa, mari kita masuklah ke dalam ulasan perlawanan. Okey, untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Untuk pasukan Selangor, positif side untuk mereka pada perlawanan ini adalah yang pertama, kita boleh tengok dari segi individual skill ataupun individual player adalah tentang Chico Moraes, yang mana untuk Chico Moraes untuk perlawanan ini memang dia perform gila. Saya boleh katakan one of the best performance yang bagus untuk dia. Sebab apa? Sebab dia akan bermain dengan baik di situ, yang mana kita boleh tengok sebagai seorang striker, dia tunjukkan satu corak permainan yang sangat rajin. Dia berjaya pressing di bahagian hadapan, dia cover up di kawasan hadapan dengan baik, dia link up dengan baik. Untuk game ni dia ada 2 assist, so benda tu memang positif side gila untuk pasukan Selangor. Sebab Chico Moraes bukan sahaja boleh jadikan gol, tapi dia boleh pressing, dia boleh create chance, dan dia rajin untuk game ni. So bagi saya, this is one of the best game yang dia tunjukkan pada perlawanan ni, in term of bagaimana dia nak creating chances dan juga pressing. Sebab kalau daripada segi in term of goal scoring, kita dah pernah tengok dia lawan dengan Terengganu tempoh hari yang dia score hat-trick. Tapi untuk game ni, dia adalah different side of Chico Moraes lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok, boleh katakan game ni adalah kebangkitan Faisal Halim, yang mana Faisal Halim tunjukkan yang dia masih lagi mempunyai taring untuk bermain di bahagian hadapan lah. So dia berjaya score 1 dan berjaya gol yang pertama tu gol sendiri, tak silap saya, sebab terbias. Tapi gol yang kedua tu, bagaimana dia reach the ball, very good lah. Tunjuk dia punya, orang kata apa, stretching dia punya kaki tu very bagus lah untuk dia receive the ball, untuk dia gol daripada hantaran Zack Klopp. So benda tu bagus. Dua player ni memang saya suka lah untuk pasukan Selangor. Daripada segi formation, pasukan Selangor masih lagi mengekalkan formation mereka dengan back 3, yang mana untuk back 3 mereka itu adalah benda yang positif. Sebab Abu Nadi, Richmond Ankrah dan juga Aris Saikal, serta di second half Aris digantikan dengan Syarul Nazim, mereka agak agresif dan juga bantu dalam fasa build up, dan mereka bermain dengan highline. Tetapi one of thing yang mereka kena perbaiki adalah tentang highline mereka ni adalah benda yang bermasalah, sebab mereka sering expose kat situ. Sebab mereka punya long ball banyak ketara dekat situ, yang mana long ball pasukan lawan senang untuk expose mereka punya backline. So benda tu yang mereka kena aware tentang mereka punya recovery dan juga highline dalam defensive structure. Kalau tak, mereka akan lingkup lah apabila lawan dengan tim yang laju. Semalam pun tengok bagaimana gol kedua Tampines Rovers tu adalah hasil daripada highline mereka yang cuba nak buat offside trap tapi fail. So benda tu yang mereka kena aware lah. Untuk wingback, Quentin Cheng macam biasa perform. Untuk Alvin Fortes bagi saya not bad, cuma dia game ni dia recovery pun bagus, dia boleh defensive duty bagus. Cumanya bila letak Alvin Fortes main kat kiri, kita boleh nampak yang sebenarnya Alvin Fortes bukan wingback, dia kena main winger kalau dia betul-betul nak utilize dia punya capability as a winger ataupun nak dapatkan attacking output yang bagus. So benda tu yang perlu dilakukan oleh pasukan Selangor untuk Alvin Fortes. Untuk bahagian tengah, Nualin bagi saya one of the aggressive player, dia punya pressing, early press, attack the first ball bagus, bergandingan dengan Nora Wabdeh. Zack Klopp untuk game ni boleh lah, tapi kena ingat lawan dengan Tampines Rovers. So
overall boleh katakan mereka ni bagus, tapi lawan dengan Tampines Rovers bukanlah satu benchmark yang bagus. Lepas tu show pick up pula tu. So tapi pujian harus diberikan. Zach Klopp mungkin dia main bagus berbanding game-game yang lepas, tapi kena faham Manchester City game apa semua is a different side lah. So kena ambil faktor tu juga. Yang paling penting kena konsisten untuk every game lah. Lawan tim hebat kena perform macam ni, barulah kita boleh akui. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.